Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Kartun ini telah menyebabkan 700 orang masuk hospital. Di sebalik warna-warni dan watak comel, kartun biasanya dianggap sebagai hiburan ringan untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Tapi peliknya, rancangan seperti ini pernah diharamkan. Atas sebab apa? Ada yang diharamkan kerana kontroversi. I know someone else like that. Ada kerana propaganda rahsia. Ada yang terlalu menakutkan. Malah ada yang kantoi kerana mempunyai mesej rahsia. Namun yang paling ekstrim dan korang takkan sangka, ada rancangan kartun terpaksa diharamkan satu dunia kerana mengakibatkan berlakunya kebakaran sehingga ada yang terpaksa dikejarkan ke hospital. Macam pelik je kan? Kalau nak tahu, jom bersama Faktau kita bongkar sisi gelap dunia imajinasi di dalam 10 episod kartun terkenal yang diharamkan. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Mickey Mouse. Mesti korang tak sangka, kartun yang dikatakan mesra kanak-kanak ini pun pernah diharamkan. Pada tahun 1933, Walt Disney pernah hasilkan satu episod Mickey Mouse bergenre horror bertajuk The Mad Doctor, yang merupakan episod ke-52 dalam siri tersebut. Episod ini mengisahkan tentang perjalanan Mickey yang terpaksa meredah pelbagai perangkap demi menyelamatkan anjing kesayangannya, Pluto, yang telah diculik oleh seorang saintis untuk dijadikan bahan eksperimen. Tearing wizard when it comes to cutting up. Apa yang lagi pelik, saintis itu nak sambungkan kepala Pluto ke badan ayam semata-mata nak tengok sekiranya anjing itu boleh bertelur. Disebabkan jalan ceritanya yang terlalu menyeramkan, episod ini akhirnya diharamkan di Amerika Syarikat kerana dikuatiri boleh memberi trauma kepada kanak-kanak yang menontonnya. Dan kalau korang nak tahu, kartun ini juga turut diharamkan di Jerman yang pada masa itu berada di bawah pemerintahan Kesatuan Soviet. Ini kerana ramai yang percaya eksperimen pelik dalam episod ini sebenarnya merujuk kepada propaganda eksperimen rahsia ke atas haiwan yang didakwa dijalankan oleh Kesatuan Soviet pada masa itu, YTJT. Malah pernah viral gambar di media sosial, kononnya wajah sebenar Mickey yang diharamkan untuk disebar. Kenapakah ia diharamkan dan kenapakah gambar ini wujud? 9. Teenage Mutant Ninja Turtle. Rasanya tak perlu Faktau terangkan panjang lebar pasal kisah TMNT ni, sebab Faktau dah pernah cerita dalam video sebelum ni. Ekor kura-kura iaitu Leonardo, Donatello, Raphael dan Michelangelo yang terdedah dengan radioaktif dan mengubah bentuk mereka kepada humanoid. Tapi korang tahu tak, salah satu episod yang disiarkan pada tahun 2006 bertajuk Insane in the Membrane pernah diharamkan di Amerika Syarikat sendiri. Episod ini mengisahkan tentang seorang penjahat bernama Stockman yang berjaya menghasilkan klon dirinya menggunakan tubuh baru. I'm back! Baxter Stockman is back in the flesh. Tapi apa yang menakutkan? Sesuatu telah berlaku. Baxter Stockman, you are beautiful. Dan tubuh barunya mula mereput secara perlahan-lahan seperti zombie hidup. No. Ah! How could I have been so
ketika pekerja dari bahagian Fox Broadcast Standard and Practice membuat semakan akhir sebelum episod itu ditayangkan. Diorang amat terkejut kerana terlampau banyak adegan yang sangat mengerikan dan merasakan siri itu tidak sesuai untuk tontonan umum. Setelah berbincang, episod itu hanya ditarik semula dan tak pernah ditayangkan secara rasmi di siaran TV US. Namun, selepas 9 tahun, siri ini kemudian disiarkan pada tahun 2015 di Nicktoons Channel selepas franchise TMNT dibeli oleh Nickelodeon. 8. Dudley Do Right. Dudley Do Right merupakan watak fiksyen dalam rancangan Dudley Do Right of the Mounties. Iaitu salah satu segmen daripada siri kartun terkenal, iaitu The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends. Punyalah terkenal dan berjayanya segmen ini sampaikan watak Dudley Do Right diadaptasikan dalam filem live action. Walau bagaimanapun, dalam salah satu segmennya bertajuk Dudley Do Right, Stocky the Bear yang disiarkan sekitar tahun 2000 telah diharamkan. Sebelum Faktor terangkan kenapa, biar Faktor ceritakan dulu pasal Stocky the Bear ni. Now, go light a fire somewhere. Kalau korang nak tahu, Stocky the Bear merupakan watak parodi daripada Smokey the Bear, iaitu watak beruang yang digunakan sebagai iklan dan kempen pencegahan kebakaran hutan. Fire is dead out. Remember, only you can prevent forest fires. Only you. Yang dianjurkan oleh US Forest Service. Namun dalam siri Dudley Do Right, watak beruang ini bukan menghalang kebakaran hutan. Sebaliknya, beruang itu sendiri yang membakar hutan. Tindakan ini telah menimbulkan kemarahan US Forest Service yang kemudian membuat protes dan mahu mengambil tindakan undang-undang sehingga rancangan itu akhirnya terpaksa ditarik semula dan diharamkan di US. 7. SpongeBob SquarePants. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Disebabkan SpongeBob dianggap kartun paling ikonik sepanjang zaman, maka tidak hairanlah kartun ini memegang rekod sebagai Most in Demand Children's TV Show oleh Guinness World Record. Walau bagaimanapun, di sebalik populariti kartun ini, Is this the Krusty Krab? No! This is Patrick! Patrick, that's the name of the restaurant. sebenarnya terdapat 2 episod SpongeBob yang pernah diharamkan. Salah satunya adalah episod yang ke-263 bertajuk Quarantine Crab. Episod ini mengisahkan tentang Bikini Bottom telah dilanda wabak clam flu. Just as I feared, someone in this restaurant is infected clam flu. Sehinggakan restoran Krusty Krab diarahkan untuk dikuarantin dan menimbulkan panik. Tapi disebabkan pada masa itu, satu dunia sedang dilanda wabak pandemik, episod ini dikuatiri akan menyentuh sensitiviti banyak pihak. Ini menyebabkan pihak terlibat terpaksa mengharamkan siarannya di saat-saat akhir. Walau bagaimanapun, selepas 2 tahun, pengharaman episod ini telah ditarik semula dan Quarantine Crab akhirnya ditayangkan pada 29 April 2022. Satu lagi episod SpongeBob yang pernah diharamkan adalah Midlife Crustacean. Tapi Faktor tak boleh cerita kenapa ia diharamkan atas faktor kesesuaian semua peringkat umur. We hit the jackpot! Oh yeah, Mr. Krabs! 6. Pingu. Di sebalik kecomelan cerita ini, tahu tak korang, sebenarnya terdapat banyak siri Pingu telah diharamkan pelbagai negara atas pelbagai isu. Namun yang paling terkenal, Pingu's Dream pada tahun 1991. Dalam episod itu, ketika Pingu tidur, dia telah dibawa ke alam mimpi di mana terdapat banyak perkara pelik yang berlaku. Walau bagaimanapun, kepelikan ini berubah kepada ketakutan apabila anjing laut ini muncul.
Berdasarkan banyak pandangan, mungkin pada awalnya penghasil siri Pingu ini tak nak anjing laut tu nampak terlalu menakutkan. Jadi dia pun buanglah taring dan buat giginya macam gigi manusia. Tapi tindakan itu secara tidak langsung menjadikan watak anjing laut ini lebih menakutkan. Sampaikan ramai ibu bapa yang mengadu anak-anak mereka ketakutan selepas menonton siri ini, sehingga menyebabkan ia diharamkan tayangannya di beberapa negara termasuklah UK. Apa pandangan korang? Kejap. Macam mana korang sebut nama Pingu ni? Sebab bila Fak tahu dengar intro kartun ni, bunyi macam Pingu. Tapi bila dengar artis alih suara kepada karakter ni, Pingu. dia cakap Pingu pula. Cuba kongsi di komen. 5. Peppa Pig. Fak tahu yakin mesti ramai antara korang yang macam Fak tahu geli dengan serangga kan? Terutamanya lipas. Lipan, ulat gonggok, mentadak, lipas. Kumbang gajah, lipas. Dah senarai je. Dan juga laba-laba. Tapi korang tahu tak, pada tahun 2004, sebuah rancangan kartun British iaitu Peppa Pig pernah menyiarkan satu episod bertajuk Mr. Skinny Legs yang memfokuskan kepada kempen menyayangi laba-laba. Dalam episod itu, Peppa dilihat berkawan dengan seekor laba-laba dan cuba meyakinkan orang ramai bahawa laba-laba sebenarnya tidak berbahaya. That's all right, Peppa. Let Mr. Skinnylegs drink his tea. You're not scared, are you, Daddy? Tapi lepas je episod tu ditayangkan, ia terus diharamkan di Australia. Korang tahu kenapa? Dekat Australia, bukan setakat banyak haiwan berbahaya, boleh dikatakan kebanyakan laba-laba yang ada dekat negara itu pun sangat-sangat beracun dan berbisa, sehingga kan boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi, kempen sayangi laba-laba amatlah tidak sesuai dan dikuatiri akan menggalakkan kanak-kanak di Australia mendekati laba-laba yang mungkin berbahaya kepada mereka. Dan sebab itulah pihak berkuasa ambil keputusan untuk haramkan tayangan episod itu. 4. Winnie the Pooh. Bagi kita, watak Pooh ini nampak comel kan? Tapi tahu tak korang, di negara China, watak ini sangat-sangat berbahaya. Macam yang kita tahu, Winnie the Pooh merupakan siri kartun terkenal yang diadaptasikan daripada buku kanak-kanak yang dihasilkan oleh A.M. Milne. Walau bagaimanapun, pada tahun 2013, ketika Presiden negara China, Xi Jinping, sedang mengadakan lawatan di US ditemani Barack Obama, ramai netizen di China membuat meme dengan menyamakan Presiden Xi Jinping dengan Pooh dan Barack Obama pula sebagai tiga. Disebabkan itu, kerajaan China telah menyekat semua gambar-gambar ataupun hantaran berkaitan watak Pooh di internet. Malah mereka juga turut mengharamkan sebarang filem, buku maupun rancangan TV dijual atau ditayangkan di negara itu, dan tindakan yang berat boleh dikenakan kepada mereka yang dilihat mempunyai kaitan dengan Pooh. Insiden ini juga turut menyebabkan game horror bertajuk Devotion yang dihasilkan oleh negara Taiwan telah hilang di platform Steam selepas 7 hari pelancarannya disebabkan terdapat Easter egg di dalam game itu yang tertera nama Xi Jinping dan Pooh. 3. Pokemon. I wanna be the very best, like no one ever was. Ini merupakan siri kartun paling terkenal dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau korang nak tahu, sebelum dunia mengenali Pokemon, Pika. ia terlebih dahulu menjadi fenomena besar di Jepun pada tahun 1997. Pokemon, di mana kamu? Namun, ketika itu berlaku satu tragedi yang sangat mengejutkan dikenali sebagai insiden Pokemon Shock semasa tayangan musim pertama episod ke-38 bertajuk Deno Senshi Porygon atau Computer Warrior Porygon. Dalam salah satu babak, ketika Pikachu menghentikan peluru berpandu dengan kuasa elektriknya,
Pelaku letupan yang menghasilkan cahaya merah dan biru berkelip dengan kadar 12 Hz selama kira-kira 6 saat. Namun, apa yang mereka tak tahu, babak itu dilaporkan telah menyebabkan hampir 700 penonton termasuk kanak-kanak terpaksa dikejarkan ke hospital akibat sawan epilepsi, kabur penglihatan, buta sementara, muntah, pengsan, kekejangan dan macam-macam lagi. 最初の方は大丈夫だったんだけど、後からなって気持ち悪くなって、光とかでチカチカしたりして、ちょっとぼやけてるような。なんかテレビ見てるけど、見えなかったんだよ。なんか目が見えなくなって。Akibat insiden ini, siri Pokemon telah direhatkan selama 4 bulan dan episod berkenaan terus diharamkan di seluruh dunia. Bukan itu saja, insiden ini turut mencatat Guinness World Record sebagai rancangan televisyen yang menyebabkan paling banyak sawan epilepsi. 2. The Simpsons. Kalau korang nak tahu, sejak dulu lagi ada banyak episod dalam siri The Simpsons yang telah diharamkan oleh negara-negara tertentu disebabkan isu sensitiviti. Tapi dalam banyak-banyak episod yang diharamkan, salah satu yang paling terkenal adalah episod 30 Minutes Over Tokyo, di mana keluarga Simpson membeli tiket penerbangan saat akhir dengan harga yang murah membawa mereka ke Jepun. Watch the gong. Episod ini dikatakan mengandungi banyak adegan yang tidak menghormati budaya Jepun. Homer, you're supposed to slide those doors open. Mempersenda dan memperlekehkan elemen budaya negara itu. あの名前は心が傷つくよ。わしが太ってるのは生まれつきなんだ。 Malah terdapat satu babak yang jelas menyindir cerita Pokemon. Isn't this that cartoon that causes seizures? Bart, what are you doing? Hey, what the? Menurut Mike Scully, iaitu penulis dan produser untuk siri The Simpsons, mereka turut menerima banyak surat daripada penonton yang marah dan mengkritik siri tersebut. So I'm gonna go ahead and ask you to put your seatbelt back on. 1. Beavis and Head. Beavis and Head merupakan siri animasi sitcom Amerika Syarikat yang dihasilkan oleh Mike Judge yang pernah terkenal dan menjadi fenomena sekitar tahun 90-an ketika mula ditayangkan di MTV. We're gonna get rich and famous just by eating. And score! Namun populariti siri ini telah mencetuskan kontroversi yang sangat besar selepas tayangan episod pertama musim ketiganya bertajuk Comedians. I got an idea. Yeah, me too. Let's go over to Stuart's house and burn something. Dalam siri itu menunjukkan Beavis yang terlalu obses dengan api dan sering menggambarkan keseronokan bermain dengan api sehingga satu tahap mereka membakar kelab komedi. Go for it, Beavis. This is gonna be cool. We're pretty funny, huh? Apa yang mengejutkan, siri itu secara tidak langsung dikatakan telah mempengaruhi seorang budak lelaki berumur 5 tahun dari Ohio yang bertindak meniru perbuatan Beavis dengan menyalakan api dan membakar rumahnya sendiri sehingga menyebabkan adiknya berumur 2 tahun kehilangan nyawa. It's going to never get it off. This is not going to help anybody. They don't know about this fire stuff. They better keep their lighters, anything that they can start a fire with, because they're going to see it on TV. The thing that I'm concerned with, when you've got a 5-year-old kid that sets a fire after he's watched a show where the actors in it said fire is fun and they like to play with fire, this is not good, reasonable broadcasting. Insiden itu telah mengejutkan satu dunia dan selepas didesak, siri itu telah diharamkan dan MTV bertindak menarik semula semua rancangan itu yang mempunyai kaitan dengan api dan perkataan fire telah disunting semula dan diubah kepada fryer. Fryer! 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 Memang menakutkan bila difikirkan betapa besarnya pengaruh kartun terhadap minda penonton, terutamanya kanak-kanak. Kisah Beavis and Head ini menjadi pengajaran besar buat industri hiburan, ibu bapa dan masyarakat tentang pentingnya kandungan tontonan anak-anak. Yeah.
Fire! 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 Rasanya macam baru lagi faktor buat giveaway. Okey, memandangkan Raya Haji pun nak dekat, jom kita buat giveaway Raya Haji 2025. Macam biasa, cara nak sertai giveaway ini sangat mudah. Korang hanya perlu komen dan ceritakan pengalaman Raya Haji paling menarik yang pernah korang alami di sepanjang video Faktau sehingga 6 Jun, iaitu sehari sebelum Raya Haji. Dan jangan lupa sertakan sekali hashtag Faktau Raya Haji 2025. Faktau akan umumkan pemenang pada 7 Jun 2025. Faktau akan pilih 10 pemenang berdasarkan 2 kategori. Kategori pertama, 5 pemenang dengan komen paling menarik akan dipilih. Kategori kedua, 5 pemenang akan dipilih secara random. Setiap pemenang berpeluang memenangi hadiah bernilai RM100 dengan jumlah keseluruhan RM1,000. Good luck korang. Terima kasih atas sokongan dan semua cadangan dari korang. Terima kasih juga kepada Aries Ragnarok dan Ami Jawa atas super thanks. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, bye.